Assalamualaikum geng. So mana yang dapat order cash kan, kalau boleh kau confirm kan dulu dengan customer kan, call dulu customer kan, bagi tahu kan confirm ke kan dia order by cash kan. Jadi dia angkat call lah, jangan dia tak angkat call dah kan. Nanti kau dah sampai ke tempat customer, dia tak angkat call, naya kau nak kena check CS. Sebab sekarang ni tak boleh call CS, dah nak kena tunggu check CS. Sebelum kau ambil order tu, call dulu customer ni, bagi tahu dengan dia, confirm betul-betul dengan dia kan, betul kan order cash kan. Sebab saya nak pick up ni kan, bagi tahu dia kan, confirm kan betul-betul kan. Kalau dia still tak angkat call, kau check dia, kau bagi tahu kan, aku tadi dah call lah, dia angkat. Okay. Kalau dia angkat, aku berani kan nak ambil kan. Kalau dia tak angkat, memang aku biasa tegak lah. Sebab sekarang ni bahaya kan, takut diorang ni terorder pula by cash kan. Memang kau nanya kalau kau kena scam kan. Kita ni kalau boleh nak elakkan lah. Lagi-lagi rider yang baru nak buat lah. Kalau boleh kau call dulu, confirmkan dulu dengan customer kan, bagi tahu betul ke order cash. Kalau dia cakap betul semua, okey, proceed order, jalan, hantar. Sebab apa lah, kalau kau kena scam, contoh order tu scam, customer akan suruh kau letak dekat location kau tu makanan tu, lepas tu ambil gambar, hantar kat dia. Lepas tu kau kena simpan lah 2-3 gambar sebagai bukti yang kau dah sampai yang dekat location tu. Tapi kena tunggu 10 minit lah kan, lepas tu baru boleh complete order.